Azam Baki akan dilantik kembali oleh kerajaan Madani. Kerajaan yang dulu yang melawan Azam Baki. Dia satu skandal yang paling besar lah yang orang boleh baca is that dia ada pembelian saham dalam a few public listed punya companies yang nilai dia agak besar. Nilai dia it doesn't make sense for a civil servant sebab ketua Pesuruhjaya MACC ni is a civil servant. So dia punya gaji kita boleh tahu sebab kita yang bayar gaji dia. Betul. So it doesn't make sense dia punya gaji yang macam itu dia boleh beli saham yang sebesar itu. Skandal tu masih belum selesai. Apakah ini macam sesuai tak untuk kita jadikan sebagai pengarah untuk MACC itu sendiri? Integrity MACC punya office lah yang affected. Sebab kalau orang tak percaya KP MACC, takkan orang nak percaya the whole MACC itself. Masa kes Sabah tu keluar kan, aku dah macam bila aku tengok video tu dan dia kata masih tak cukup lagi bukti, aku terfikir macam apa lagi kau nak? Yang kat Sabah tu dah terang, dah jadi, dah ada bukti, tapi dia macam tak apalah, biarlah, kita tunggulah dulu. MACC ni sekarang dijadikan sebagai political vengeance method. Macam aku tak puas dengan kau pun, aku guna MACC ni untuk siasat kau. That is something yang dah berlaku sekarang. Banyak pemimpin PH tahun 2020 dengan 2021 mengatakan Azam Baki bukan pengarah yang sesuai untuk MACC. Tapi sekarang diorang pula melantik Azam Baki untuk kali kedua. Bukan macam fluke dah ni memang betul-betul diorang nak lantik Azam Baki ni.